Video kali ini kami bawa anda meneroka suasana kampung yang tenang dan damai. Kampung Sungai Jai terletak di Mukim Beranang di daerah Hulu Langat. Terdapat papan tanda yang jelas sebagai tanda masuk apabila sampai melalui jalan besar. Dalam video ini kami paparkan suasana perkampungan di pinggir bandar yang masih mempunyai rumah-rumah tradisional yang lama. Utama untuk penduduk mendapatkan keperluan harian di sini ialah pekan beranang, manakala pekan yang lebih besar adalah pekan semenyih ataupun pekan mantin. Semoga semua video-video yang kami hasilkan akan menjadi bahan sejarah di masa hadapan. Kampung ini dikatakan mula dibuka pada awal abad ke-20 oleh orang-orang berketurunan Minang yang berhijrah dari Negeri Sembilan. Kebanyakan penduduk di sini bertutur dalam dialek Negeri Sembilan, susul Galo dari bahasa Minangkabau di Sumatera Barat. Kampung ini merupakan salah satu kampung tradisional yang masih terdapat di daerah Hulu Langat secara amnya. Tuliskan kenangan anda atau cerita mengenai kampung ini di ruangan komen. Kami baca setiap komen anda. Keseluruhan penduduk di kampung ini adalah orang Melayu berketurunan Minang. Keindahan rumah-rumah kampung dengan halaman yang luas menyediakan ruang untuk aktiviti keluarga. Boleh aja nak buat kenduri kahwin di halaman rumah. Pokok kelapa, pokok pindang dan beberapa tumbuhan lain menjadi landscape yang mencantikkan kampung ini. Kampung ini juga terletak di penghujung Negeri Selangor, bermakna ianya bersempadan dengan Negeri Sembilan. Pada awalnya kegiatan ekonomi penduduk di sini hanyalah bidang pertanian, tapi kini ada yang menjalankan aktiviti perniagaan dan bekerja di kawasan-kawasan industri yang berhampiran seperti Dinilai, Semenyih dan Gajang. Ada juga yang menjalankan perkhidmatan rumah sewa disebabkan adanya permintaan dari orang-orang luar yang bekerja di kawasan sekitar.
seni bina rumah tradisional Melayu. Masih banyak lagi rumah-rumah kampung yang ada di kampung ini. Suasana kampung ini yang tenang dan sangat sesuai bagi mereka yang mencari kedamaian, terutamanya warga-warga pesara. Untuk berkunjung ke kampung ini dapat diakses dengan mudah melalui jalan Semenyih ke Seremban. Jangan lupa like, share dan subscribe.